Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya, Syami Hizan. Selamat berpuasa dan selamat menunaikan ibadah pada bulan puasa. Semoga ibadah puasa anda dan semoga semua amalan yang anda lakukan pada bulan puasa, amalan baik, dirahmati, diberkati dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan channel saya, Syami Hizan, dan terima kasih pada yang terus support, terus share, like, komen dan subscribe saya. Teruskan untuk berbuat demikian, semoga yang bermanfaat kita boleh ambil dan berkongsi, dan yang mana kurang baik dan yang mana tak baik kita boleh minta jauh-jauh lah, insya-Allah, untuk kita bersama. Seperti yang saya selalu kata, yang baik datang daripada Allah, yang lemah itu daripada diri kita sendiri. Kita ini tak boleh lari dan memang tak akan boleh lari daripada salah, silap, dosa, lupa dan sebagainya, selagi kita hidup sebagai seorang makhluk yang dinamakan sebagai manusia. Okey, untuk video kali ini seperti yang saya sudah janjikan pada anda, saya nak berkongsi satu hadis Nabi yang mana dia berbunyi sebegini. Pada suatu hari Nabi ada bersabda dan juga berkongsi pada sahabat-sahabat bahawa di dalam neraka kan semua dah masuk ke dalam syurga dan masuk ke dalam neraka. Yang masuk ke dalam syurga adalah ahli syurga, yang mana mereka adalah orang yang sudah pun dihisap, sudah pun dihitung amalan dia. Ada yang tak pun dihisap dan dihitung terus masuk ke dalam syurga, dan ada juga yang dihisap dan dihitung dan amalan kebaikannya lebih banyak, lebih tinggi daripada amalan keburukan. Jadi dengan izin Allah, Allah membawanya dan memasukkan mereka ke dalam syurga. Manakala untuk sebaliknya, ahli neraka adalah antaranya yang kurang amalan kebaikan dan banyak amalan keburukan, ataupun yang lahir dalam keadaan kafir, ataupun yang hidup dalam keadaan muslim akhirnya meninggal dalam keadaan kafir. Ada yang hidup dalam keadaan muslim tetapi dia murtad selepas itu dan mati dalam keadaan kafir. Jadi orang kafir ni adalah orang yang bila dia masukkan ke dalam neraka, dia takkan boleh keluar buat selama-lamanya. Lain daripada orang Islam, apabila orang Islam masuk ke dalam neraka, neraka itu adalah untuk mencuci amalan yang dia telah buat dosa semasa dia hidup, dan selepas dicucikan, dibersihkan, dia akan dimandikan di sebuah sungai lalu dimasukkan ke dalam syurga. Wallahu ta'ala alam, Allah sahaja yang tahu. Okey, untuk video kali ini saya ada janjikan pada anda. Okey, ada satu hadis Nabi menerangkan bahawa ada seorang ni dia masuk ke dalam neraka dan dia berlari-lari mengelilingi neraka tersebut, dan orang lain yang berada di dalam neraka, ahli neraka tersebut, dia rasa terkejut dan juga hairan. Kenapa? Sebab orang itu adalah orang yang selalu menyuruh kita untuk berbuat amalan kebaikan, suruh kita berbuat baik, suruh kita solat, suruh kita bayar zakat, suruh kita sedekah dan sebagainya. Tetapi ahli neraka hairan, kenapa orang ini masuk ke dalam neraka bukan ke dalam syurga. Dan lalu ahli neraka pun bertanya kepada orang tersebut. Lalu bila ahli neraka bertanya, kenapa engkau berada di dalam neraka? Kenapa engkau berlari-lari mengelilingi neraka? Sedangkan pada masa di dunia engkau selalu menyuruh kami, engkau selalu menyuruh orang lain untuk berbuat amal kebaikan.
Mereka berasa hairan. Lalu orang itu pun menjawab, ya, saya memang ada menyuruh semasa hidup. Saya suruh orang lain untuk berbuat amal kebaikan itu dan ini. Tetapi pada hakikatnya saya hanya menyuruh, tetapi saya sendiri tak buat. Saya suruh orang buat baik, tetapi saya tak buat baik. Saya suruh orang memberi sedekah ataupun memberi makan kepada haiwan, fakir miskin dan sebagainya, tetapi diri sendiri saya tak buat. Jadi sebab itu sekarang saya berada di dalam neraka, sebab saya tak buat apa yang saya suruh. Jadi untuk rumusan video kali ini, untuk diri saya sendiri juga, insan yang lemah, sebab kita saling mengingati, saling menasihati, saling menegur akan kesilapan masing-masing, sebab kita ni bukan perfect. Ada yang dia lebih hebat daripada kita, ada yang dia lebih kurang daripada kita. Dia kelebihan dia pada sesuatu dan keburukan dia pada sesuatu. Jadi setiap orang ada keburukan dan kelebihan dia masing-masing. Okey, untuk rumusan dia, apabila kita menyuruh kebaikan, pastikan kebaikan tu kebaikan yang kita boleh buat, ataupun kita buat dulu kebaikan tersebut baru kita suruh orang lain. Jangan kita suruh orang lain buat baik, kita suruh orang lain buat itu, kita suruh orang lain buat ini, tetapi kita tak buat sebab kita tahu kita tak mampu, tetapi kita suruh orang lain yang memungkinkan dia lebih mampu daripada kita. Sedangkan apabila kita menyuruh orang lain buat sesuatu, kita pun kenalah tunjuk dulu baru orang lain boleh buat. Kalau kita tak tunjuk tetapi kita nak orang lain buat, dia menjadi bukan salah. Dia beranggapan bahawa dia akan buat sesuatu yang dia faham, bukannya dia membuat sesuatu yang kita nak ataupun kita faham. Sebagai orang yang mengajar dan menyuruh, sepatutnya orang yang mengajar dan menyuruh dia lebih tahu, tetapi pada hakikatnya kadang-kadang dia suruh tapi dia tak tahu pun apa yang dia suruh. Dia main suruh je buat baik, tapi dia tak tahu kenapa dia buat baik, kenapa apa itu kebaikan yang dibuat. Tetapi dia nak orang buat baik sebab dia fikir, oh, kalau aku suruh buat baik, dia akan mempercayai aku, dia akan sayang pada aku kerana dia tahu aku ni orang baik. Sedangkan dia tak tahu kita hanya menyuruh tetapi kita tak buat pun. Jadi untuk akhirnya, apa yang baik datang daripada Allah, apa yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Sama-sama kita menyuruh, sama-sama kita berbuat sedaya mampu. Allah tak akan beri ujian yang kita sendiri tidak boleh buat. Allah beri ujian yang hanya kita mampu. Kita buat sedaya upaya, yang lain kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh buat sendiri dan kita perlukan orang lain juga untuk membantu. Jadi orang lain jangan segan silu membantu orang yang memerlukan, walaupun banyak kali dia minta tolong. Seperti mana Allah menyayangi kita yang selalu dan nak meminta ampun kepada dia. Sebab kita ni manusia. Manusia kalau banyak yang disuruh, banyak yang diminta, lagi tak nak kan. Tetapi hakikatnya Allah, apabila lebih banyak kita minta, lebih dekat dia dengan kita, lebih sayang dia dengan kita. Itu saja daripada saya. Selamat berpuasa, selamat menunaikan ibadah pada bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.